Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Sambung di muka surat 3 kitab Rumiyah. Tak jawi muka surat 2. Ya ke tak? Tak serupa versi. Saya ni versi hak mula-mula tubik di tangan pengarang. Demo tu hak jenis orang atas pihak lain dah tu. Dan mereka menghuraikan lagi hukumnya hukum korban. Baca kitab korban dulu. Bukan Misbah Munir. Bab korban selalu. Sebab kita takut tak dan. Sembelih lembu baru tahu hukum. Jadi kita biar habis ni dululah. Kita beri hak penting dulu. Yuqaddimul aham thummal aham. Dahulukan yang penting, kemudian yang kurang penting lah. Hak ni penting juga. Hak ni hak yang amal hak nak hadap dah ni. Nak hadap selalu dah ni. Baik. Dan mereka menghuraikan lagi hukumnya hukum korban seperti berikut. Mereka yakni ulama mazhab Syafi'i mendetailkan lagi masalah korban hukum dia. Secara umum korban di sisi mazhab kita Syafi'i ialah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dituntut di sisi mazhab kita Syafi'i. Tapi ulama pecah lagi. Yang pertama, korban menjadi sunat muakkad. Sunat muakkad yakni sunat yang dituntut, yang kifayah. Dia macam fardu lah. Fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka sunat ni pun sama juga. Ada sunat kifayah, ada sunat aini. Macam azan masuk waktu tu, bang tu sunat wajib. Masuk waktu zuhur, bang, sunat wajib. Sunat benda. Dia panggil sunat kifayah. Ada seorang hak bang, legalah hak kawan lain. Tapi kalau seorang tu bang tak betul, dikira tak bang. Dikira tidak azan satu kampung. Sebab tu tugas muazzin, Tok Bilal tidak semudah kita tengok. Dia mesti kena cukup syarat, kena betul molek, barulah sah azan dia tu. Kalau tidak, seperti tidak azan. Walaupun nak pecah speaker sekali pun. Baik. Yang pertama, kurban menjadi sunat muakkad yang kifayah. Iaitu sunat muakkad yang dituntut secara umum. Secara umum maknanya merangkumi semua orang. Secara umum. Bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai. Bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai dalam sebuah rumah. Kena faham tu?
dia kata bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai dalam sebuah rumah. Dia panggil ahlul bait. Ahlul bait. Isi rumah. Isi rumah. Maksud isi rumah ni, apa maksud sini? Kerana suti rumah tu dituntut atas suti rumah tu seorang. Serumah tu seorang. Maksud satu rumah di sini ialah ahlul bait, ahli bagi rumah. Apa maksud ahli bagi rumah sini? Kita panggil isi rumah. Dikehendaki isi rumah dari sudut ulama fiqh di sini, iaitu orang yang berhimpun pada nafkah yang satu. Orang yang berhimpun pada nafkah yang satu, dia panggil isi rumah. Walaupun duduk ramai situ, tapi yang nafkah tu kira seorang. Nampak tak? Misalnya kawan misalnya begini. Dalam sebuah rumah ada 10 orang duduk. Dalam sebuah rumah ada 10 orang yang tinggal satu rumah. 5 orang hanya satu keluarga atas satu nafkah. Suami, isteri, anak 3 orang. 5 situ. 5 lagi itu anak dia juga bersama menantu duduk satu rumah. Faham tak tu? Apa kedak ni? 5 orang satu keluarga. Mana ayah, mak, anak 3 orang. Hak dia tanggung nafkah. Dalam rumah sama, bilik lain-lain lah. Ada 5 orang juga, tapi natu seorang, anak dia, anak dia, lepas tu cucu 3. Hak ni nafkah suku ke sekali nafkah? Walau satu rumah. Nafkah yang sama ke nafkah lain-lain? Maka dikira suku-suku tutup tangan. Atas 5 orang ni ditutup sunat kifayah, atas 5 orang ni ditutup sunat kifayah dia. Dia 5-5. Tu maksud dia gitu. Jangan kita faham isi rumah ni macam orang baci rumah. Ada tak orang baci rumah? Dia tanya duduk apa orang? Dia tanya orang isi rumah tu gitu je. Dari ulama fiqh bukan bahas hak tu. Baik. Dia kata yakni jika salah seorang sahaja daripada anggota keluarga sebuah rumah itu melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat itu ke atas anggota keluarga yang lain itu. Mana dalam 5 orang tadi ada seorang je buat masuk giang korban, maka orang lain terlepas. Mana tidak lagi dituntut sunat muakkadah. Faham tak? Lepas tu kalau ayah nak buatkan anak boleh ke tak? Ada satu isu juga. Ayah nak buat korban bagi pihak anak. Kan dia syarat korban ni benda Islam, lagi baligh, berakal dan berkemampuan. Pak kan sebut dah minggu lepas ni. Islam, baligh, berakal, berkemampuan. Ada pitih lah. Duit lebih untuk makan pagi raya dan juga malam raya tu. Hari raya lah. Baik. Kalau nak buat untuk anak yang tidak baligh, boleh tak boleh? Dia tidak dituntut tapi nak buat. Boleh tak boleh? Boleh ke tak? Kau slow dah. Nak buat untuk anak yang tidak baligh, can or cannot? Tak faham kot Melayu, tanya kat orang butik. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Tetapi syarat guna duit ayah, jangan guna duit anak. Harus dibolehkan bapa buat korban kepada anaknya.
Dengan syarat menggunakan duit bapa. Duit bapa tadi. Tidak boleh guna duit anak. Wala duit raya anak tak boleh. Raya Aidilfitri anak boleh pitih paruk. Habis majlis raya bawa anak, kandung anak. Bolehlah dalam 1,000 pitih raya hak seria-seria. Nak pecah bik. Bu pitih ke seria deh. Baik. Tiba-tiba ambil pitih mung lah. Pitih dia kan dia duduk bisik dengan bini dia. Pitih anak ada kan? Dia nak tumpang makan daging anak tu. Dia nak masuk dia tak ada pitih, dia ambil duit anak buat gebang. Boleh makan daging juga. Maka hukumnya tak boleh. Kalau guna wajib ganti. Kalau guna wajib kena ganti. Dia kira hutang. Kalau terguna dah. Haram tu tentu dah. Ganti tu wajib, taubat pun wajib. Jangan buat main-main. Lama duk buka tabung anak cucu tu. Baik. Itu masalah yang pertama. Kalau ada seorang buat, maka lepaslah yang lain. Tetapi jika ramai yang mahu berkorban, maka itu terlebih baik. 5 orang tu nak masuk giam lah ke seseorang. Satu molek. Satu molek. Keluarga kita berapa orang? 5 orang. Atas seorang tu dituntut, atas ramai-ramai seorang tak apa dah. Tapi kalau kata nak buat belakang tu comel. 7 beranak pakai seekor dia belakang. Bagi lah anak. Ada seekor lembu tu pakai 7 orang tu belakang. Lega. Lagi molek lagu tu. Ya. Yeah. Okey. Dia bagi kayu lepas tu? Cia. Ada. Jadi dia beri duit tu hadiah lah kita kira dia. Hadiah. Seorang 100, anak 700. Lepas dah. Ada ngupah 50 riyal tu adjust diri dia tu anak ya. Lepas tu ayah nak buat masuk korban. Untuk siapa? Untuk ayah. Boleh. Tak ada masalah. Ayah dia boleh duit jasa anak bagi ni dia pun masuk dia. Maka lembu tu milik siapa? Milik ayah. Maka ayah niat untuk siapa? Untuk dia. Sila. Ada apa? Boleh, tak ada masalah. Tapi atas sekian tu seorang je boleh nama. Boleh pitih ramah. Bukan kata moga kursi 7 orang ni pakai buh nama 7 lalu. Tak boleh. Atas satu bahagian seorang. Tapi pahala boleh kursi. Ayah dia niat aku jadikan lembu ini satu bahagian daripada 7 korban sunat bagi diriku kerana Allah Ta'ala. Siap sembelih dan aku jadikan pahala korbanku ini untuk semua ahli keluarga. Sah. Boleh belaka dia pahala. Bagian pahala lah. Itu lagi comel. Boleh ada masalah. Dah boleh kursi. Ni guna ni. Kursi tak boleh. Main kursi nama atas segiang. Dah boleh. Salah. Ada syarikat buat lagu tu. Ya. Dia kutip pitih dengan staf-staf bolehlah lembu seekor. Dia kira 7 giang tu buh nama belaka. Penuh seketah. Ini berlaku ni. Royak ni hak berlaku ni. Dia ikut sedak dia hukum. Tak boleh lagu tu. Baik. Itu yang pertama dia panggil sunat kifayah. Sunat muakkad yang kifayah. Yang kedua, korban menjadi sunat muakkad yang aini. Aini makna atas individu. Yakni sunat muakkad yang dituntut ke atas orang perseorangan. Atas seorang-seorang. Maka ini sunat muakkad yang aini ni apabila seorang yang tinggal seorang diri dalam sebuah rumah. Duduk seorang diri. Maknanya dia tidak lagi ditanggung nafkah. Besar dah kan? Faham tak? Besar dah. Umur 18-20 kerja. Duduk suku dah. Faham tak?
Ha? Ketua apa? Baik. Nanti atau kena fikir ayat tu. Dia itu fikir ayat kita jawab. Baik. Mana dia tu seorang diri saja dia tu. Duduk seorang diri. Tiba-tiba masuk raya haji. Dia ni Islam, baligh, berakal, berkemampuan. Maka dituntut secara sunat aini ke atas dia. Maka tuntutan sunat muakkad itu tidak terlepas ke atas diri seorang selagi ia seorang tidak melakukan korban untuk diri seorang sendiri. Tak lepaslah dia. Duk tuntut sampai hari ketiga. Cukup syarat lah. Islam, baligh, berakal, berkemampuan. Islam ramal lah Islam. Baligh, betul lah baligh budak-budak dalam nafkah. Berakal, kalau gila tak ada buat kerja. Mana? Yang keempat masalah dia ni. Berkemampuan kedau. PT ada tak mampu. Tak mampu. Jadi tak mampu ni kena kira ni mampu kedau. Tak mampu tak wajib lah. Ana tak sunat, tak masuk dalam tuntutan sunat. Tak masuk. Sebab tu ada setengah-setengah tu dia cari lembu hok kecil-kecil je. Ada. Cukup syarat dah tahu tapi ada hok murah. 600, 590 sekian. Lagu mana barang kita tak tahu. Tulang saja banyak tulang ada daging kita tak tahu. Tu ada setengah buat gitu. Tahu takut dia buat ni. T20, M40, M20 ni. M40, B40, akan dia buat kelas-kelas gitu. Wallahualam lah. Tapi naknya ada orang buat lagu. Adapun di sisi puak Zahiri, dia kira semua boleh buat gerbang Melaka. Hak mana disebut atas fadilat hadis awal semaya Jumaat tu semua boleh buat gerbang Melaka. Kan siapa pergi awal dapat unta, dapat lembu, dapat kambing, dapat mana lagi? Ayam, dapat telur, dapat buru ciuk, jadi Melaka dia. Itu set-set Az-Zahiri, Wahabi lah kita kan. Payah sebut Zahiri tak kenal, Wahabi. Nama glamour dia. Baik. Jadi bila seorang ni duduk seorang diri ataupun nafkah sudah tangguh sendiri untuk diri sendiri, maka bila datang raya Aidil Adha dituntut sunat muakkad yang aini. Itu dua pecahan hukum. Asal hukum sunat muakkad, kemudian pecah pula ada yang kifayah, ada yang aini. Dan hukum korban itu menjadi wajib. Hukum korban tu jadi wajib weh. Bila wajib? Apabila ia seorang apabila ia korban dinazarkan. Jadi nazar hukumnya wajib. Hukum korban itu menjadi wajib. Tidak lagi sunat jadi wajib. Bila wajib kena buat. Bila tak buat berdosa. Wajib itu apabila ia korban dinazarkan. Nazar mana? Dengan kata, dia kata mana? Bagi Allah atas aku. Dia kena lafaz ni. Lafaz nazar. Orang kita kadang tak tahu kala. Dia kata dia nazar. Mana lafaz dia? Bagi Allah atas aku, bahawa aku perbuat korban dengan ini lembu tu lah, atau kambing. Itu contoh lafaz. Bagi Allah atas aku, bahawa aku memperbuat korban dengan ini binatang lah, lembu, kambing, kubah dan sebagainya. Maka dia panggil jadi nazar. Nazar ni dia ada nazar mujawazah. Dia ta'liq dengan sesuatu. Ada.
dia ta'liq. Kalau dapat ni aku nak buat ni. Dia nazar kat lillah alayya, kalau aku dapat markah ataupun naik gaji ke guana, maka aku nak sembelih lembu seekor misal. Maka dia panggil nazar, dia ta'liq dengan sesuatu waktu tu. Dia panggil nazar tabarruk. Betul? Nazar tabarruk ni makna nazar untuk kebaikan. Dia satu lagi panggil nazar lajaj. Macam banyaklah bab nazar ni. Cuma kita tak belajar jadi pening lah. Jadi saya sebut reka-reka. Yang pertama, nazar mujazah ni maknanya dia kait dengan sesuatu. Sama ada dapat nikmat atau terhindar bala. Kalau aku dapat tukar, aku nak sembelih kambing seekor. Bagi Allah, atasku sekiranya dapat tukar tempat kerja, aku nak sembelih kambing seekor. Maka hukum sembelih tu wajib. Satu lagi dia panggil nazar mutlak, semata-mata, tak ada kait dengan apa-apa. Macam ni, bagi Allah atas aku bahawa aku perbuat korban dengan ini binatang, maka jadi wajib. Ni kita senang ni. Bila sebut nazar ni orang reti belakang dah. Bahawa bila nazar ni hukumnya wajib. Yang satu masalah lagi ni yang mengambil hukum nazar. Ni masalah besar kita. Bila mengambil hukum nazar, sini banyak lari pemahaman kita masyarakat. Hak nazar ni senang. Kita dah. Saya nazar nak makan kambing gini. Itu senang. Dia kadang-kadang tak jadi nazar sekadar niat. Kalau sihat ni nak makan kambing seekor. Nazar tak tu? Tak. Dia nazar ni kena ada kataan lillahi alayya. Lillahi alayya. Bagi Allah atasku. Kena tulis sikit kalimah dia tulis. Tak jadi. Kalau sihat ni aku nak makan kambing, dia tak panggil nazar, dia panggil niat baik. Ada masalah. Kena ada ni. Bagi Allah atas. Ni atas ni yang jadi wajib tu. Tu ala tu. Ala isti'la, tekang dia. Bagi Allah atas diriku. Kena ya? Bagi Allah atas diriku, kalau sihat daripada sakit ni, nak benda. Dia panggil nazar mujazah. Ni nazar mujazah. Dia ada kait dengan sesuatu. Kalau dapat naik pakat lillah alayya, bagi Allah atas diriku, kalau dapat naik pakat, dapat anugerah gini-gini, aku nak gini. Dia panggil nazar mujazah. Satu lagi panggil nazar mutlak. Nazar mutlak. Dua nazar lah. Kedua-dua ni dia panggil nazar tabarrur. Nazar ke arah kebaikan. Ada satu lagi dia panggil nazar lajaj. Nazar lajaj ni nazar untuk dia menahan diri daripada buat benda-benda yang tak comel. Lillahi alayya, dia kata. Bagi Allah atas diriku, kalau aku isap lagi rokok, nak puasa 3 hari. Tiba-tiba isap pulak dah. Dia panggil nazar lajaj atau nazar ghadab, dia panggil. Biasa dengar tak ni? Tak biasa. Orang kena mengaji banyak lagi buat kita. Ada salah. Lepas je. Tapi tadi
niat tu tak jadi nazar. Kena ni baru jadi. Lepas kalau sebut ni, dia makna kena wakil lah. Wakil sembelih. Masalah daging. Binatang sembelihan yang dinazarkan haram atas peniat tadi makan dan mereka yang di bawah tanggungannya makan. Haram belaka. Sekalipun korban, kalau korban tu jadi nazar, tak boleh makan kau. Tak boleh. Tapi jaranglah kalau orang nazar ni dia nak makan, tapi tak tahulah. Tengok atas orang, istihad pengetahuan dia. Kita tak berani kata pasal ilmu tak sama buat kita ni. Bila seorang ni nazar atas binatang, tak kiralah dalam bab korban ke, bab akikah ke, asal nazar, orang yang bernazar haram makan daging. Dan orang yang di bawah tanggungannya pun tak boleh makan. Patut nak buat mana? Wajib sedekah semua sekali kepada fakir atau miskin. Kalau termakan dah, wajib taubat serta ganti nilai kilo tadi, sedekah balik. Sebab nazar tadi lah. Nampak tak? Berat juga ni. Kalau baru tahu berasa senang kat lah kita weh. Tapi kalau orang tu beri balik, kita boleh makan pula. Contoh saya lah, nazar gini-gini, lepas tu melehlah kambing seekor, mapuh kambing tu. Saya tak boleh makan sebagai penazar, anak isteri saya tak boleh makan. Tak boleh makan. Mak pun tak boleh makan sebab kita tanggung. Kalau dia miskin, kita wajib tanggung mak ayah, tak boleh makan juga. Lepas tu saya pun berilah korang, ambillah aku nak sedekah seekor kambing kamu. Berapa? Kambing nazar ni tak boleh makan. Kawan tu orang ngaji juga. Tapi tak buat MOU. Tak ada buat kontrak, tak boleh. Beri kawan ni. Lepas tu ambil lah, muka kita tak boleh makan, kita nazar. Lepas tu dia pun uti. Siap. Dia pun ambil dulu. Tak apalah, aku ambil lah, aku terima lah. Gini-gini. Hak aku terima ni, aku sedekah balik kamu. Atau aku hadiah balik kamu. Boleh makan balik lah. Tapi tak dia, jangan buat MOU. Jangan pakai, aku beri kamu kat gini. Jangan bodoh sangat kamu tu. Ya, dah boleh. Tu dah aci. Dah aci lagu tu. Dek, macam Cina buta lah. Dah aci. Ikut dia nak cerai bila pun. Dah boleh buat kontrak. Semalaman je dah. Dah boleh, dah aci. Dah aci Cina buta. Lepas tu panggil Cina buta tu, yang ambil hak uduh itu. Hak bodoh dia panggil. Hak cerdik-cerdik tak boleh buat lari kawan tu. Tu masalah Cina buta. Panjang cerita Cina buta, Melayu buta ni tak selesai gini. Baik. Ni kena baca sekitab ni dulu, ni panjang cerita je. Kalau baca 2 kitab lagi pening, tak ada sudah. Boleh Jadi asal hukum korban sunat terkadang jadi wajib dengan sebab dia nak nazarkan jadi wajib. Ni kita sedia maklum lah. Kita ceraklah kata nazar. Atau mana orang boleh tahulah kata dia bernazar. Masalah ni selagi. Atau ia seorang memperwajibkan ke atas dirinya diri seorang sendiri. Dia sendiri perwajib atas diri dia sendiri. Maka diberi hukum nazar. Dia diberi hukum nazar. Dia perwajib atas diri dia sendiri benda tu. Maka diberi hukum nazar, yakni pada pihak wajib sedekah dan haram dia seorang makan. Wajib sedekah dan haram makan. Masalah dia jadi wajib sembelih
wajib sedekah. Haram makan tu walaupun binatang yang dia kata tu tak cukup syarat. Malah tu cukup syarat korban sekalipun. Jadi wajib sembelih, wajib sedekah, haram makan. Walau hati, sudu hati tak boleh. Sikit tak boleh. Haram. Macam mana ni? Apabila ia seorang berkata, aku jadikan ini akan korban. Faham tak? Aku nak buat rebang ni. Masa tu lembu dia ada depan dia. Duk erek kambing di petang. Kambing nak amda ni. Kambing ni aku nak buat rebang ni. Dia jadi kambing tu wajib sembelih. Wajib sembelih. Wajib bagi fakir miskin, haram makan. Dia panggil mengambil hukum nazar. Dia panggil wajib dengan ta'yin. Pada ta'yin maknanya dia menentukan kambing ni nak buat rebang. Dengan syarat jadi ta'yin tu kambing milik dia. Kalau kambing tak milik dia tak jadi bersatu hukum. Kambing orang dia tukang eret. Tak jadi. Jangan main. Jangan main masalah. Tak boleh. Tak boleh jual dah. Walaupun kambing tu setahun baru umur. Setahun baru gigi tak saling lagi. Wajib kena sembelih kau. Walaupun ta'yin itu berlaku luar daripada bulan rebang sekali. Mana ni? Oh, gerak subuh lah. Tak tahu, kena tahu ni. Mesti kena tahu. Mana boleh tak tahu. Baik. Kalau masalah daging tak makan, kuah makan. Ya Allah, nak juga. Hukumnya tak apa, kuah tak apa. Walaupun turun air daging dia tak apa. Allah, kempunang gitu lalu. Belilah kambing sekilo tambah pula lah tu. Tak apa kalau capur. Capur tak apa. Kambing seekor salah hidup kata. Kambing ni nak buat rebang ni. Tahun ni. Wajib bita'yin. Kambing tu wajib sembelih. Oh salah. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata, mampu kambing seekor. Ada. Jadinya, kita nak makan kok ni. Sekilo lah tu. Daging mana makan lagi ni? Daging hak beli sekilo. Habis je. Boleh buat gitu. Tapi hak tu hello. Hak moleknya kada memberi gula kambing lain. Lah. Nanti jadi ingat tu. Aku jadikan ini akan korban. Atau ini mana? Binatang ni. Ini ialah korban. Ni korban ni. Atau lembu ini aku hendak buat korban. Semua tu jadi wajib bita'yin belaka. Wajib dengan jalan menentukan kambing. Kambing lembu ke tak kira lah. Tapi syarat tadinya setelah dia milik. Kalau tak milik tak jadi. Kita dah akad jual beli tak jadi. Faham tak? Kena akad jual beli dulu, sah milik kita baru jadi. Mana? Jadi kok. Kita tuan lembu. Lembu sangat kambing lah. Kurang rugi sikit. Kita tuan kambing, eret punya eret pergi padang. Ni musim ni orang tak lembu padang belaka ni. Tak? Letaklah kambing. Nak eret balik lah petangnya. Orang pun main motor. Pakai tepi. Kambing siapa? Kambing hamba ni. Buat rebang kambing ni. Ya. Jadi wajib bita'yin kau. Ya. Ikut pandai mana-mana lorak lah. Maka jadi wajib bita'yin. Kambing tu kena sembelih. Dia pun khawatirnya tanya. Kau kawan tu pula. Soalan juga tu. Kita kena juga.
Baik. Dia kalau tak ambil kena jerat, kita jawab gini. Orang tanya, kambing ni, lembu ni nak buat gebang ke ni? Nak buat gebang tahun ni ke ni? Tengok dulu. Tengok dulu tu, dak dah. Mana dalam dua, nak ngadak. Tengok dulu. Walaupun dalam hati memang ni dah. Tapi oleh kerana kita kata tengok dulu, lepas. Tak kena jerat. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun buat gerak tak boleh. Macam nikah, cerai, tolak apa tu. Tak boleh. Walaupun tak apa niat. Jaga dia. Hati-hati dia. Walaupun tak cukup umur. Wajib. Jadi wajib betak je. Asal menatang tu di depan tu. Selalu dah. Wajib lalu. Masuk waktu sembelih lalu. Tak boleh tangguh-tangguh tahun depan dah. Nah, kalau mampu kena ganti orang lain. Kalau kata tak dah masuk hari gebang mampu, wajib ganti orang lain pula. Mulut jaga. Mana-mana? Dia tidak niat, dia kata dah. Dia kata, lepas tu dia meninggal. Jadi zimmah. Jadi hutang. Jadi warislah kena laksana pula. Kena sembelih. Tak ada niat dah. Pasal dia jadi dah. Jadi masa sembelih tu, tuan tak ada pun, sah sembelih akan jadi dah. Apa gitu. Jangan buat main-main ni, kena mengaji weh. Tak padan dia mau bayar kitab 2 riyal dengan ilmu ni. Ada padan harga kitab 2 riyal dengan ilmu. Baik. Yakni yang jadi wajib bita'yin tu, wajib korban dengan jalan menentukan kambing lembu tadi tu jadi wajib, yakni dengan tiada diqaidkan korban sunnah. Yang jadi wajib sebab dia sebut korban saja. Tapi kalau kita epek korban sunnah, tak jadi wajib selalu dah. Jadi start pada tahun ni kena jaga sebut korban sunnah. Kalau sebut korban saja, itlaq korban jadi wajib. Dia panggil wajib bintahnya. Nak buat benda kambing ni, nak buat korban sunnah, tak jadi wajib. Boleh ke darah. Boleh makan lah. Tak tahu je jadi masalah. Dah tahu ni tak apa dah lah. Dia gini, kita masuk korban, kita akad jual beli bila? Ada orang wakil jual beli, kita ambil gini lah akad jual beli pagi raya tu, masa nak sembelih. Kita pergi belilah. Saya belilah lembu ini satu bahagian daripada 7 dengan harga RM700. Tuan lembu wakil tu kata saya jual. Ambil. Selesai. Lepas pada jual beli, selesai jual beli, masalah benda pula, masalah nak wakil sembelih. Pergi jumpa pula tukang sembelih. Saya wakil kepada ustaz untuk sembelih satu bahagian daripada 7 korban saya. Jadi korban wajib selalu. Sebab segi yang tu milik kita dah lagi. Milik kita. Kita kata saya wakil ustaz untuk sembelih satu bahagian daripada 7 korban saya. Hak segi yang tu wajib kena sedekah habis. Tapi dia kata satu bahagian daripada 7 korban sunat saya. Selesai. Pulak. Wajib kena epek dengan sunat. Gak lama mana dah. Ada mana berapa ekor dah buat kita ni. Tak bubur sunat. Gak rasa awak ni banyak pada saya ke bang? Saya baru hidup berapa tahun baru ni? Baru 20 tahun hidup ni. Muda lagi. Tahun depan baru masuk 20. Ataupun gini, lepas akak jual beli, orang tanya mana lembu demo? Pergi yang demo, lembu tu. Dia masuk gebang, ni lembu ni nak buat gebang. Mapuh lah. Jadi gebang wajib bitaknya kak. Lembu mulut kena hati-hati, ya Allah. Sudah kelewat. Sudah kita senyap. Isap okok lah apa? Sudah cakap. Isap okok sudah bercakap. Ada, buh 3 lalu rokok dalam mulut. Itu.
Orang tanya, boleh apa? Penuh dengan asap. Tapi tanya je. Niat dah apa? Dia niat dalam hati tak salah. Niat dalam hati tak masalah. Yang masalah dia hidup kata tu. Dalam hati kita tak sebut sunat, ada masalah. Lagu mana sekali lagi? Kalau ada orang beli, beli lepas tu makan dah. Tak boleh jawab soalan kita, tak faham soalan. Orang beli lepas tu dia makan dah. Aku tak faham soalan tu. Tak boleh jawab nanti tulis mula. Dia kalau jawab apa tewing, jawapan kali tak jadi. Tak jadi deh. Baik. Baik, ni masalahnya jaga. Korban asal hukum ialah sunat muakkad. Baik. Terkadang jadi wajib, tidak jadi wajib korban ni melainkan dengan dua. Satu jalan dengan jalan nazar, satu jalan dengan jalan dia melazimkan dia tu korban. Tadilah wajib bi ta'yin. Bila wajib dengan ta'yin, dengan menentukan, maka wajib kena sembelih. Wajib sembelih dan juga wajib serah kepada fakir miskin semua sekali. Semua kena fakir miskin. Anak mana orang bawah nafkah dia tak boleh makan belaka. Kalau sudah makan wajib kena ganti. Wajib kena ganti masalah deh. Baik. Dah kalau tuan lembu. Lembu sekandang. Lembu sekandang. Ni lembu benda ni. Lembu sekandang. Sekandang berapa ekor? Tak 10 ekor. Orang kita tanya, lembu ni lembu benda ni? Dia pun jawab, lembu benda. Jadi kalau ni kena ada ilmu lah weh. Benda ni lembu benda ni lembu korban sunat. Lembu korban sunat. Ataupun dia boleh pusing lagi lah, lembu nak jual untuk orang buat korban, bukan untuk dia. Ada apa lagi gitu. Jadi kena pandai susun kata-kata. Baik. Maka masalah ini, masalah korban jadi wajib dengan ta'yin, dengan menentukan, atau dengan tidak sebut sunat tadi ni, ada tersebut pada Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tuhfatit Tullab pada juzuk kedua, muka surat 465. Kita tengoklah kitab tu dalam mari di rumah demo weh. Ala Tuhfatut Tullab. Kitab Rumi salah tu deh. Tuhafah tu. Jadi potonglah se-a tu. Tak ada tengok molek. Kita tak ada editor tak apalah. Baik, dalam kitab dia disebut benda. Wa ma'lumun anna niyyata bil qalbi wa tusannu bil lisani fayaqulu nawaitul udhiyata al masnunata au ada sunnati tadhiyati fil masnunati au ada sunnati tadhiyati fil masnunati awil wajibati fa in iqtasara ala nahwil udhiyati sarat wajibatan yahrumul aklu minha walau min jahilin. Qala Mimra, yakni Muhammad Ramli, Syekh Muhammad Ramli.
Baik. Tengok terjemah dia kata apa dia. Ertinya, dan yang diketahui, mana sudah maklum. Diketahui ni wa maklumun, yang ni sudah kita sedia maklum. Apa dia? Bahawa niat itu dengan hati. Tahu ke tak? Siapa tak tahu lagi niat dalam hati? Tempat niat mana? Hati ya. Wa mahalluha qalb. Tempat niat ialah hati. Tempat niat. Dan disunat berlafaz dengan lidah. Kata dengan lidah tu sunat. Lafaz dengan lidah tu hukum sunat. Bukan niat. Sunat. Lafaz niat. Maka berkata ia seorang. Bila sebut berkata ni, niat ke tak? Bila berkata ni. Lafaz ha? Maka berkata ia seorang. Sahaja aku buat korban yang disunatkan. Tengok. Sahaja aku buat korban yang disunatkan. Atau akan menunaikan sunat korban yang disunatkan atau yang diwajibkan. Dia kata gitu. Kalau gitu tak ada masalah. Saja aku buat korban sunat, aku jadikan lembu ini satu bahagian daripada 7 korban sunat untuk diriku atau untuk anakku, atau untuk mereka yang berwakil kepadaku. Tak apalah, tapi kena efek dengan makna sunnah. Kena ada perkataan sunnah. Baik. Maka jika meringkas ia seorang atas seumpama kata, dia kata ke mana? Korban. Fa ini qatasara, sekiranya meringkas ia ala nahwil udhiyah. Rekah seumpama kata korban je. Aku jadikan lembu ni korban bagiku. Satu bahagian daripada 7. Contoh dia kata gitu. Nescaya jawabnya, jadilah ia korban itu wajib. Jadi wajib. Bila wajib apa jadi? Haram oleh makan daripadanya. Yahrumul aklu. Sebab apa boleh fa'il? Haram oleh makan daripadanya, daripada korban yang wajib. Haram tu, dan jikalau daripada yang jahil sekalipun. Jadi kalau tak tahu sekalipun, haram rupa dulu. Sebab jahil ni jahil tama'ah. Orang duk mengajar wah marah tak mari. Lenilah, duduk. Tak mari. Patut biar penuh pak kursi bawah penuh. Pak tengah padam baru. Wajib bagi ya. Wajib bagi. Dan jikalau daripada yang jahil sekalipun, walaupun orang jahil sekalipun, maka hukum haram kena juga. Ataupun hukum kata wajib jadi juga, walau jahil sekalipun. Sebab jahil kita ni jahil tidak maaf. Bapa dah maaf? Ada orang ngajar. Orang duk beroyak hukum tu ada. Macam mana boleh tak tahu macam mana boleh tak tahu? Ada kata mana ada orang ngajar dulu. Betul tak ada ngajar. Pondok ada tak zaman dulu? Apa kita tak pergi? Dan nak salah siapa pula? Kalau kata jauh, dulu Terengganu tak ada mesrema kemamang rela pergi. Mana? Catat kereta pergi, rata pergi, backwah boleh pergi. Dah ni hak nak amal ibadat apa dak mengaji. Sedangkan dalam kitab fiqh ada babul udhiyah. Ada. Dia kadang-kadang ustaz ni tahu sangat tapi nak beroyak dia bila boleh beroyak ni mesti atas ni je ni. Atas meja kuliah ni. Dia tanah demo dak pakai langsung bisa demo pulak pada kita. Turun ya, dak pakai dah kata-kata kita orang ngajar. Memang bijak demo pulak. Bijak lagi. You buat bijak.
Kalau dibesuk, kalau hok bijak tu kita kata mana? Bijak kera ni. Tambah lagi nak witah kita kata gitu, set bijak kera ni. Apa lagi? Group kata gitu. Mana dah lah dak pandai bijak pun dak. Baik. Telah berkata oleh Muhammad Ramli, yakni Syekh Muhammad Ramli. Ni masalah apa dia ni? Masalah niat. Jadi tahun ni jaga mulut kita. Jaga mulut. Wakil pada wakil sembelih tu, faham tak? Wakil niat pun kena jaga molek. Kena jaga dia. Ya. Sama juga. Akikah sama juga. Hukum korban ni sama dengan hukum akikah. Ayat kambing ni hamba nak buat ngekah lagi ni, wajib bita'yin. Kambing ni hamba nak buat bewah, lain lah tu. Dia terkait dengan ibadah tu. Akikah sama juga lah. Kambing, beli kambing. Orang merata esokkan tu. Nak bewah, esok petang tu merata di rumah. Bek kambing. Jadi lok lama dia ni mampu kambing. Tak pandai pegang kambing mampu. Ada. Jadi dekat nak sembelih baru. Dah orang mai tanya, kambing buat benda kata, tambak depan rumah tu. Kambing nak ngekah anak lah tu. Anak mana? Anak hak nombor 2. Wajib bita'yin kambing tu. Sembelih wajib, kemudian sedekah habis. Tak boleh bewah. Dah hak. Malah tanya hak lepas. Mana akikah sah, tapi haram dari sudut makan. Dan haram dari sudut tak bagi kepada fakir miskin. Jadi hak mana buat dah salah sebelum ni hak akikah tu beranak lain, buat mula. Beranak lain lah. Masalah tu hak tukang niat dah tu. Pula tu lembu apa ekor dah mampu. Lepas ni tahun ni insya-Allah. Insya-Allah buat molek ni tahun ni. Buat molek tahun ni. Kalau buat juga ya. Akikah? Ya, kena sebut sunat aku. Sebelum kata sunat ni. Jadi wajib lah. Ada makan dah? Kenyang lah. Ada makan kan, tak ada buat apa dah. Dia tak ada cara lain, kena taubat lah weh. Kena taubat lah. Dan berapa ekor dah, berapa geriang dah mampu. Orang kita sembelih tu. Lalah dia kata, apa ustaz zaman itu tak khabar? Saya tak ada jawab ada tu. Tak pasal ustaz-ustaz dulu kena marah. Baik. Sikit lagi Adapun perkataan pada ketika sembelih. Ucapan yang disebut semasa sembelih. Apa dia? Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Maksud dia benda, saya tak tulis maksud pasal saya berasa orang pandai belah Kedah ni. Dengan nama Allah. Tu bismillah ni dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami. Hadhihi udhiyati. Inilah korbanku ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah daripadaku. Hidup kata ini korbanku. Ada tak kata korban sunat? Jadi kalau baca waktu tu apa jadi? Baik. Maka tidak jadi korban wajib. Sebab apa tak wajib? Kerana dikosadkan dengan perkataan itu tabarruk, yakni kebajikan juga. Yakni ambil berkat saja. Kerana tu lafaz doa. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Tak ada masalah. Jadi proses ni korban ke akikah yang pertama beli lembu. Mesti sah akad jual beli dahulu.
mesti sah akad jual beli dulu. Bila sah akad jual beli dulu, baru kita qabak. Qabak mana terima barang belian. Isyarat kata terima, kita pegang tali tu lah. Allah pitih tarik tali. Tu qabak. Bila dah sah kita jual beli, maka barulah sah milik. Bila sah milik, sah niat. Baik, bila kata kita niat, boleh niat sebelum sembelih ataupun ketika sembelih. Afdalnya ketika tengah sembelih. Jangan lepas selesai. Letak pisau tu niat lalu. Sebab tu afdal sembelih sendiri. Pasal kita tahu nak tarik asal pisau. Kalau segi yang saya kambing tak apalah. Ni 7 ekor. Mana boleh 7 orang yang pegang tangan gitu. Macam bukan belah kek. Baik. Kemudian setelah pada kita dah sah milik, kita wakil sembelih. Wakil sembelih ni kena hati-hati. Wakil sembelih. Kalau kita kata korban saja, jadi korban wajib. Kalau kata korban sunat, jadi sunat. Kata korban sunat ke, korban saja ke, atau nazar, hukumnya sah belah ke korban. Masalah tadi pada pembahagian daging dan juga makan daging. Tu je sebenarnya. Jadi rebang sebelum ni jadi je masalahnya daging-daging tadi. Bak dosa tadilah. Gitu dia. Oh, telajak perahu boleh diundur. Tak lain kali. Tak apa. Wakil sebut, saya wakil sembelih. Tak apa. Ya. Jadi kita ada sedia teks tu, nanti akhir pengajian ada teks tu, berpandu teks tu lah. Gilah rebang mana pun tak syarat kat kita, tapi kita nak betul waktu. Ni kadang sembelih dengan tak minta izin tuan pun dosa tu, haram tu. Contoh saya pengurus bahagian korban. Saya latih seorang tukang sembelih. Tak suruh orang wakil sembelih. Pasal mu pergi sembelih lagi, lembu dia tu. Dia cukup belakang tu pergi sembelih. Kawan dia pun naik bismillah merawak sembelih. Tuan duk keli-keli tak main tanya pun kita sepatah. Haram hak tukang sembelih tadi. Haram tukang sembelih. Haram pengurus juga tukang suruh. Mu siapa dia? Lembu ni milik orang lain. Milik orang. Jadi tuan dia yang berhak nak suruh, nak sekat tu. Apa kita jadi galang gati, jadi bisa kita pula. Jadi masalah ni kena perhalus deh. Baik. Jadi senangnya nak beri selamat buat kita ni, ingat. Start pada hari ni hak mana masuk rebang tu, buat wirid korban sunat. Buat wirid gitulah. Korban sunat. Sunat rebang sunat. Buat wirid sambil ambil kuih lagi korban sunat. Kuih benda korban sunat. Tambah nasi tu korban sunat. Ini insya-Allah. Dia telacar lidah lagi korban sunat. Lidah gila lah korban saja. Ada apa takut payah dah. Takut payah. Baik. Ada soalan? Boleh Ada soalan tu. Ada soalan? Ada nak bukti ni? Ada? Baik. Jadi yang ketiga, masuk waktu melakukan korban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kitab nipis je jadi panjang pula cara ni. Baik, tanda di situ. Nanti kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Kita akan habiskan kitab ni dulu, baru kita sambung kitab Misbah Al-Munir. Kemudian belum pada berhenti, saya nak minta semua ni minta semua mana ada pagi ni kita baca Fatihah sekali. Kita nak hadiah kepada Baba Abdul Aziz, almarhum Baba Abdul Aziz, Pondok Padang Husu, yang baru meninggal pukul 3 pagi semalam. Pondok Padang Husu ni antara pondok yang masyhur lah di Fatani sana, yang melahirkan ramai lah
alim, orang alim bab fiqh ni ramai. Antara dia Ustaz Hanafiyah, Ustaz Abu Usamah, Ustaz Hanafiyah. Anak murid dia lah tu, anak murid Baba Abdul Aziz. Ribu anak murid, ramai. Alim semua lah. Baba Abdul Aziz ni, dia balik Mekah itu, dia uzur di Mekah dah. Kemudian meninggal pagi tadi, pukul 3 pagi. Meninggal hari Jumaat lah. Jadi kita baca Fatihah sekali, niat kepada masing-masing niat. Kalau tak niat tak siapa. Sebab syarat nak siapa kita orang asing ni kena niat. Niat pahala bacaan Fatihah ni kepada almarhum Baba Abdul Aziz. Mudah je namanya. Dan niat Baba Abdul Aziz. Siapa yang tengah haid tak boleh baca, pas nak baca mana? Nak baca selawat. Pasal Fatihah tak boleh baca, kena baca selawat. Hak lelaki tak ada haid ni baca Fatihah lah. Syai'ulillah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awsilillahumma thawaba qira'atina ila ruh Baba Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jemput makan lah. Selawat minggu depan lah. Deloh mengajar awak ni. Nanti kita selawat minggu depan insya-Allah. Jemput semua muslimin muslimat yang muslim ke bawah.